Negara Malaysia jumpa cara baru untuk hasilkan duit yang banyak hanya daripada sisa karbon. Okey guys, baru-baru ni Petronas ada menyatakan yang bahawa kita, negara Malaysia, boleh menghasilkan duit hanya daripada sisa karbon. Betul ke ni guys? Dalam kenyataan baharu oleh CEO Petronas iaitu Tunku Muhammad Taufik ada menyatakan yang bahawa Petronas sedang merangka untuk menjadikan kemudahan offshore CCS, Carbon Capture Storage dan import LNG, Liquefied Natural Gas. CCS ni merupakan salah satu teknologi yang canggih yang bertujuan untuk menangkap gas karbon dioksida CO2 daripada loji-loji industri kilang-kilang dan akan diambil untuk disimpan di dalam tanah, jauh di dalam tanah, contohnya macam bawah laut. Kalau korang perasanlah, negara-negara kat luar sana, terutamanya negara-negara maju, diorang ni sekarang ni sedang berlumba-lumba untuk mengejar kepada carbon neutrality ataupun zero carbon. So negara yang mempunyai infrastruktur seperti CCS yang mampu memberikan perkhidmatan untuk menyimpan karbon ni boleh menjadi pemain utama dalam ekonomi karbon untuk masa hadapan. Senang cerita, negara Malaysia ni dia macam sedang predict lah yang karbon ni mungkin akan menjadi salah satu komoditi yang baru yang mampu untuk jadikan hasil pendapatan negara masa hadapan. Tapi kita kena beringat jugalah, kos permulaan untuk menyediakan infrastruktur CCS ni bukan calang, sangat-sangat mahal dan dia memerlukan pelaburan jangka masa yang panjang. Kalau betul lah projek CCS ni berjaya, Malaysia bakal menyimpan 3 juta tan karbon setahun di bawah dasar laut Malaysia. Jadi kita tak boleh nak tolak tepi jugalah isu alam sekitar, di mana risiko yang perlu ditanggung jika terjadinya kebocoran terhadap simpanan karbon jika tidak dikawal selia dengan baik.